Hai, Assalamualaikum semua. Saya Hana Halim. Saya dari Kuala Lumpur. Jadi pengalaman berlakon Hana dalam industri entertainment ni dah lama juga. Actually dalam 4 ke 5 tahun macam tu. Ya, 4 to 5 years. Ada pengalaman berlakon dalam drama, filem, komersial pun banyak juga. Antara filem yang Hana dah pernah bawa adalah filem Citra Apartment, filem Dajjal, dan perkembangan terbaru Hana actually baru je pulang dari Jakarta. Hana duduk kat sana selama 1 bulan. Ada kelas acting class. Nama dia acting class filem 2. Jadi acting class filem 2 tu maksud dia macam kelas filem yang intense. Jadi kalau yang first tu yang basic. Jadi Hana pergi yang kelas acting filem 2. So Hana sebulan dekat sana dengan coach Pak Rukman Rosadi. Dia acting coach, juga seorang aktor yang ada nama, yang famous di Indonesia, dan tak lama lagi dia akan jadi sutradara. Jadi dekat sana Hana belajar macam-macam, explore, lagi kita belajar dari segi communication dan juga untuk networking dekat Jakarta. Okay. Soal kelas lakonan ni, actually Hana dah pernah join dulu, tapi waktu tu Hana baru sangat dalam bidang ni. Tapi yang itu pun Hana join basic kelas saja, bukan yang intense macam tu. Dan actually dah lama dah Hana plan nak pergi ke Jakarta untuk pursue acting, untuk belajar dekat sana apa semua. Cuma masa tu belum ada belum ada rezeki ya. Jadi baru sekarang alhamdulillah ada rezeki, peluang Hana pergi ke Jakarta untuk belajar explore sana. Dan kenapa Jakarta kenapa Indonesia? Dekat sana Hana rasa cara pembawakan dari segi, kalau kita tengok diorang punya filem, pembawakan watak-watak diorang sangat deep ya. Jadi sangat dekat dengan jiwa Hana. So bila sebab Hana ni sering tengok diorang punya filem, drama. Jadi bila Hana duk follow dia punya drama, filem, macam why not Hana pergi ke sana belajar kan, explore something new, something different. Tu yang terdetik dekat Hana untuk pergi ke sana dan explore. Dan juga dekat sana dia punya syllabus, dia punya kelas dia very dekat dengan jiwa, very deep. Kalau dekat sini dia tak sedip macam di Indonesia. Okay, kalau perbezaan, kalau based on pengalaman Hana, sebab Hana first time join pun memang dekat KL masa tu dengan Oji Ahmad Daud. Sebenarnya first acting class Hana, tapi yang itu basic saja. Jadi basic, so kita belajar benda-benda yang basic lah dalam acting kan, angle, kamera, apa semua tu. And perbezaan di Malaysia dengan di Jakarta mungkin dari segi, okay, kalau dekat sana kelas acting ni dia akan ajar bukan sekadar acting saja, dia akan mengajar kita macam mana nak menari, contoh macam jazz ke waltz ke. Lagi dia akan ajar dari segi apa rasa dia kalau let's say kita bayangkan yang kita ni jadi angin, kita buat bentuk-bentuk haiwan, harimau, gajah. So untuk Hana itulah yang membezakan kelas acting di Malaysia dan juga di Jakarta. Peluang tu ada, insya-Allah ada, kalau ada rezeki tak ke mana, betul tak? Jadi memang Hana punya aim, target selain pergi ke Indonesia untuk belajar acting adalah juga untuk explore market sana. Sebab market sana dengan sini kan
jauh beza. Sana kan lagi besar, and sana pun dia punya filem dia ada pelbagai macam-macam jenis watak yang kita boleh explore. Dan antara sebab juga Hana ke sana is untuk mencari peluang untuk sebagai aktor. Saya pergi sana untuk nak cari peluang, casting apa semua kan. Kalau ada tu saya akan cuba kan, kalau ada rezeki tu, why not. Tapi so far ada casting peluang tu ada, cuma ada apa orang kata, ada sedikit halangan lah. Ramai dekat sana kan. Sana kan dia punya aktor dia dekat sana pun jauh beza kan. Jadi kalau siapa Hana boleh list down tu, mungkin antaranya cikgu yang coach Hana sendiri yang mengajar Hana baru-baru ni, Pak Luqman Rosadi. So itu antara yang ada dalam list Hana lah, in my dreams, yang okay, one day saya nak cuba berlakon dengan dia kan, kalau ada peluang. Selain Pak Luqman Rosadi, mungkin juga Dian Sastro kan. Selain Dian Sastro, kita ada ramai lah sana. Pak Luqman, Dian dan Reza Rahadian, dan ada juga yang lain-lain. Hana dah berlakon 2 filem, Citra dengan Dajjal. Sebab masa Hana berlakon filem Citra Apartment tu, Hana muda lagi sebenarnya. Waktu tu baru umur Hana 21 ke 20. Jadi challenging juga sebab waktu tu Hana bawa bahasa yang berbeza, bahasa orang asli, dan sangat-sangat challenging lah untuk Hana sebab diberi tempoh masa yang in a short period of time Hana kena belajar macam-macam kan, dari segi bahasa, dari segi movement. Lagi satu sebab zaman yang berbeza, dia bukan zaman sekarang, zaman dulu-dulu, zaman waktu komunis Jepun. Jadi bila Hana tengok balik kan, macam nak compare, sebab filem tu dah lama. So bila Hana tengok balik sekarang, sebagai seorang aktor, I always see it as macam there's always apa orang kata ruang untuk improvise, untuk belajar kan. Dan I take it juga as a satu proses. Dan kalau untuk filem Dajjal tu dengan Pia Andre actually. Filem Dajjal tu kalau nak as compare tu Dajjal dengan Citra dah lama. Dajjal tu agak baru, and kalau nak tengok balik lakonan Hana tu, dia dah apa orang kata nampak lagi matang as compared to Hana punya first film. Okay, sebenarnya ayah Hana pun dulu seorang pelakon. Ayah Hana kalau pernah tengok cerita Keris Hitam Bersepuluh Emas dengan Abby Yus, Emma Manan, semua tu. Jadi ayah Hana, Halim Rahim, dia bawa watak Hang Perkasa. So actually dia yang mendorong Hana, support Hana. Selain dia, mak Hana juga yang support Hana untuk masuk ke dalam bidang ni. Jadi lepas habis sekolah tu, Hana memang minat berlakon since sekolah. So lepas habis sekolah tu, Hana kerja kejap, dan lepas tu Hana start mencari peluang casting apa semua. Dan masa tu Hana start dengan casting dengan Alun Kamaludin, Fasha Sanda dekat DFKL. Jadi parents Hana lah, especially ayah Hana, yang betul-betul mendorong, yang push Hana untuk masuk ke dalam industri ni, sebab dia pun dulu seorang pelakon kan. Hantu actually bukan filem. Hana nak kongsikan yang masa tu Hana shooting drama di Terengganu. Waktu tu kali pertama Hana bawa watak sebagai heroin. Dan patutnya kita orang shooting 26 episod, patutnya dalam 2 bulan dah habis. Tapi dari 2 bulan extend ke 3 bulan sebabkan Hana kena COVID. Hero pun kena COVID, satu tim kena COVID. Dan lepas tu banjir teruk, ribut.
Lepas tu naik air. So kita orang terpaksa stop shooting. Tapi at the same time kita orang terpaksa duduk dekat sana. So tak dapat balik ke KL, jumpa family apa semua. Dengan Hana pula kena COVID teruk, memang teruk. And feeling tu bila tak dapat jumpa family dengan keadaan yang menakutkan macam tu, itu satu pengalaman yang Hana tak boleh lupakan. And satu pengalaman yang emotional buat Hana. Kalau horror filem Dajjal tu ada waktu tu kita orang syuting dekat Fraser Hill. Dan hari-hari habis syuting pukul 8 pagi, call time petang, habis syuting esok hari tu. Dan pengalaman Hana sebenarnya ustaz di location syuting tu, dia ternampak ada macam sosok perempuan lah, perempuan hantu perempuan ikut Hana balik ke homestay dalam keadaan yang merangkak. Sebabkan benda tu juga, Hana dapat mimpi-mimpi yang pelik-pelik. Dan bila mandi, bila nak tidur, bila nak makan, Hana akan rasa mesti ada satu macam, Hana akan rasa ada satu benda yang tengah tengok Hana. Tapi dia duduk di setiap penjuru rumah tu. Dan setiap kali nak masuk ke dalam rumah pun rasa berdebar, naik bulu roma, berpeluh. Jadi bila Hana tanya dengan ustaz tu dekat set, rupa-rupanya memang ada benda lah yang ikut Hana balik ke homestay. Dan juga dia juga ikut Hana sampai ke rumah Hana. Tapi sekarang ni alhamdulillah dah tak ada apalah. Tak menjejaskan sebenarnya, sebab dia ikut saja, dia tak ada macam ganggu ke ataupun kiranya macam Hana macam dia macam penampakan ke apa, tak ada. Dia cuma ikut Hana, dia ada dengan Hana, teman Hana. Tapi apa yang mengganggu Hana sangat affect is lepas habis syuting filem horror tu, Hana jadi takut bersendirian lah. Jadi bila Hana seorang-seorang tu, Hana akan rasa macam ada benda ni dengan aku ni. Rasa kuat sangat sampai mengganggu Hana nak berehat, nak tidur. Drama dan filem. Hana sebenarnya suka filem lagi. Filem ni dia lain, dia tak sama kan macam drama. Even lakonan yang kita bawa dalam drama ni lain, dalam filem ni lain. And kenapa Hana lagi gemar filem ni, sebab dari segi detailing lah, dan juga treatment dia di set pun lain. Dan vibes filem tu, lagi-lagi kalau diberi peluang untuk bawa karakter yang Hana betul-betul suka, betul-betul nak sangat bawa. Jadi Hana lagi suka filem lah actually. Filem ni dia macam dia luas kan. Kalau drama kan dia kecil. So Hana lagi suka filem lah sebenarnya. Dengan P. Andrew. Okay, P. Andrew ni dia seorang yang senang untuk orang lain juga. Dan Hana bekerja dengan dia. So far Hana pun baru first time kerja dengan dia di set Dajjal. P. Andrew tu seorang yang mudah lah, easy going, senang untuk kita discusskan. Contohnya ada scene Hana ke apa yang mungkin yang ada scene yang Hana nak tukar ke apa sikit ke. P. Andrew ni dia seorang yang sangat open to discussion. Dia taklah macam control kan. Kau yang watak A ni kau kena buat macam ni je. Yang watak B ni kau buat macam tu je. Dia tak ada. Dia seorang yang flexible lah and easy to work with. Watak yang Hana nak sangat bawa. Okay, ada beberapa watak tapi Hana share satu lah. Mungkin watak psikopat. Tapi bukan psikopat yang orang katanya gila-gila sangat tu, tak. Dia taklah terlalu gila, tapi mungkin psikopat yang dia nampak
happy, nampak normal, nampak sihat, tapi sebenarnya dia tak okey. Kalau selain psikopat tu, lagi watak-watak. Mungkin watak-watak macam Ipa dalam Maut tu. Tak adalah. So, itulah. Impian Hana, sebab Hana kan baru je pulang dari Jakarta. Dan Alhamdulillah lepas pulang dari Jakarta tu, Hana rasa lagi bersemangat actually. Lagi bersemangat, lagi strong kan. Nak pursue lagi kan career kan. Bukan untuk untuk Indonesia, tapi juga untuk Malaysia juga. Dan apa yang Hana nak achieve lepas ni is Hana nak cuba market di Jakarta kalau ada rezeki.